Banyak bukan tu ya, banyak saya nak cerita apa ya. Nah, dia tak lihat dah mari tak suk lagu tu. Susah jadi. Tak faham masalah khilaf dah. Baik, teruskan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala pada muka surat. Pada muka surat. Muka surat apa? Dimasuk khatimah ada? Kalau kita ni ya. Mana? Tulisan dah. Mana? Seorang khatimah. Muka surat Yang 37. 37. Kalau kita lah tinggal 38 dah. 38 atas tu. Mana Camri? Sambung. Jemaah dah. Bila ada bau? Pada katanya Luas waktu lagi makan. luas waktu dah. Luas waktu. Memutuskan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luas waktu dah. Nak kena ambil atas sikit ni bawah tu. Ni masalah nak berok kecing teh. Masalah nak berok kecing. Kalau kata nak berok kecing tengah semaya fardu. Tengah semaya fardu tu terasa nak berok, angin tolok-tolok tak nak terasa berok. Dah. Tapi waktu tu luah lagi. Waktu tu luah lagi dah. Makna apa? Dia kata dah, maka jika datang nak berok tengah sembahyang fardu, tiada harus memutusnya. Tak harus mutus makna harai, mutuskan sembahyang tu, sembahyang fardu tu. Bahkan jika jadi mudarat dengan sebab menahannya, maka harus memutuskan fardu. Kalau kita tahan tu jadi mudarat, tu baru harus.
baru kita memutuskan semayang. Makna apa? Mufaraqah tu baik. Sebagai ditulis dah ya. Tak. Tapi makruh juga. Sekiranya tak mudarat tak. Bahkan terkadang wajib memutusnya. Wajib memutusnya. Memutusnya apa? Ianya solat tu, semayang tu. Ini mana? Ini wajib ni. Ini wajib memutus semayang tu. Ada bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur. Ni qaid lagi. Qaid sekiranya ni sekiranya dia panggil qaid sekiranya luah waktu lagi. Kalau luah waktu. Wajib luah waktu wajib dah. Maka jika pecik waktu haram takhir sembahyang kerana demikian itu demikian mana? Demikian itu makna bertolak-tolak hadas tu. Dah. Kerana demikian itu mana? Maka jika pecik waktu haram takhir sembahyang kerana demikian itu mana? Memutus tu. Tak boleh haram memutus. Kalau kata kalau kita pergi putus, kita pergi berak, jadi takhir sembahyang tu tubik pada waktu dia. Dah. Tu tak boleh. Dah. Bertolak-tolak adah ni maknanya tak boleh kok kewan tu. Bertolak adah makna itulah. Bertolak adah ni makna angin dalam perut grup tu dia panggil bertolak-tolak. Duk tendang tu dia panggil bertolak-tolak. Kita perut mulah panggil. Tu. Bahasa kita perut mulah. Bahasa kita ada bertolak-tolak adah. Berak tu dia tolak-tolak tu. Dia nak tubik. Tu dia tolak-tolak nak tubik ke? Tu dia panggil tolak-tolak nak tubik. Tolak-tolak kerana nak tubik. Kita hair kan. Benda duk tolak-tolak nak tubik. Kita hair tu. Tu dia ayat tu masalah ni. Faham dah? Jadi faham masalahnya. Hak tu kita faham dah. Tapi kita nak faham masalah ibarat tu. Satu dia kata tiada harus. Maka jika datang nak berak tengah sembahyang fardu, tiada harus memutusnya. Tak harus memutusnya. Ini sekira-kira mana? Sekira mana? Waktu pecek dah. Waktu pecek dah. Waktu tu pecek dah. Waktu pecek dah. Haram. Sebab apa? Haram tu takhir ke sembahyang tu. Kerana demikian itu. Dah. Demikian itu memutus tu. Tak ada. Lepas tu dia edot lain. Bahkan jika jadi mudarat. Kalau mudarat dengan sebab menahannya mana? Adah tu. Maka harus memutusnya. Mana haruslah memutus sembahyang tu. Dua. Hukum faham tak? Kalau kata jadi mudarat baru harus. Ad-daru yuzal dimasukkan kaedah tu. Kemudaratan. Kemudaratan mesti dihilangkan. Lepas tu lagi ulama sebut lagi ada. Lepas tu ad-darurat tubihul mahzurat. Bermula darurat tu mengharuskan benda yang ditegah. Asal tegah tapi dah darurat. Kalau tak ketuk habis tu dah. Tak hanya juga jadi naik atas kepala angin tu jadi sakit kepala, misal pitai gelak. Mudarat waktu peluah lagi wajib wajib memutus. Bahkan jadi wajib masa tu. Wajib memutus. Dia kata dah. Bahkan terkadang wajib memutus. Terkadang wajib memutusnya. Yang ni solat tu. Ini mana ni? Wajib ni. Wajib memutus sembahyang ni dah. Terkadang bertolak-tolak hadas dibilangkan uzur. Adah dibilangkan uzur. Ada. Ini. Dah. Mana? Ini. Apa ini ni? Mana ni? Terkadang wajib dah. Terkadang kan? Terkadang tu lah. Bertolak-tolak adah dibilangkan uzur. Bilang uzur mana? Sekiranya luah waktu lagi. Bilang uzur. Tak apa, waktu tu luah dah. Maka jika pecek waktu, sepik dah waktu besok. Faham tak? Kita takhir tu. Haram takhir sembahyang. Haram takhir sembahyang. Haram takhir sembahyang. Dengan makna takhir sembahyang tu sehingga bawa pada keluar pada waktu dia. Dah. Jika pecek waktu haram takhir sembahyang. Tak boleh dah takhir sembahyang. Pasal duk berak, pasal duk ketuk azhar dah. Kena tahan semata-mata sembahyang lah di dalam waktu dia. Haram dah takhir. Kerana demikian itu mana tu? Demikian itu apa? Bertolak-tolak hadas tu. Tanda molek dah. Kerana demikian itu bertolak-tolak hadas tu.
Bahkan sembahyang ia sertanya. Hidup naik. Bahkan sembahyang ia sertanya. Serta apa? Serta bertolak-tolak adah mulah perut tu. Semaya. Semaya. Apa tu? Semaya. Bahkan sembahyang ia sertanya mana? Mulah perut tu. Tolak-tolak adah tu. Tidak makruh. Tak makruh. Tak makruh tu. Mulah perut kan? Dia kita mulah perut apa dia tak boleh bukan ilah sama dah. Dia mulah perut tak ilah betul waktu sepik dah. Tu semaya setahun satu mulah perut tu. Tak makruh tu. Kenapa? Bilang uzur tu. Tapi kalau kata lah kalau kata luah waktu dah. Maka haruslah kita memutus sembahyang tengah sembahyang tu mari mula harus. Kalau pecek dah tak harus dah. Dah. Tidak makruh lah tu. Kalau kata picik dah tu sembahyang serta mulah perut tu dah. Tak makruh tu. Kerana ilat kata tak makruh tu kerana memeliharakan hormat waktu. Kerana nak memelihara waktu tu jangan witobek semaya tu daripada waktu dia terlebih sangat tu. Terlebih utama sangat tu dah. Tetapi ni dia lawak lagi ni. Tetapi ni dia panggil istisna lagi. Tempat kata haram tu, tempat hak kata haram tu hak boleh jadi haram. Haram apa? Haram takhir tu, begitu. Tetapi tempat kata haram tu haram mana? Haram takhir semayang tu. Haram takhir semayang tu. Jika tidak takut mudarat dirinya. Tu tak takut mudarat apa tu? Kalau kata dak teh tak takut mudarat dirinya tu, mana waktu pecek dah kan. Kalau kita tahan betul dah. Tahan juga kan. Tahan mana kita tahu keadaan diri kita kalau teh pun tak mudarat. Tak bawa mudarat kita. Haramlah kita tak kira. Haramlah haramlah kita tak kira sebab tak mudarat. Dan jika takut mudarat dengan menahan demikian itu, hendaklah selesai ia akan dirinya. Hendak selesai dirinya. Jika takut keluar waktu sekalipun, kalau takut keluar waktu sekalipun, wayah sekalipun gitu. Tu koik dia. Nampak? Jika takut keluar waktu sekalipun. Wih selesai lah. Wilayah sakit perut tu apa tu? Mana-mana pun. Kalau kata mudarat kan? Maya waktu speak takut lupa waktu tu. Tak. Dah pecek kita maya juga nomolah perut maya beleping ke bawah. Mudarat. Gege pulak sekapur. Mari ambulans. Ngadu dak tahan bag kok weh maya. Gege. Betul. Dia takut tak takut mudarat ni. Tu dia kata tu. Tempat kata haram tu koik lagi betul jika tak takut mudarat. Jadi kalau kata takut mudarat dengan menahan tu demikian tu, wis selesai dulu lah mana-mana. Walaupun sekalipun ada takut keluar waktu sekalipun. Dia apa tu sebab apa? Dia bilang uzur tu darurat mudarat tu betul. Darurat tu dia panggil. Dah. Ad-darura yuzal. Masuk kaedah tu betul. Tapi sekira-kira kalau kata tak takut mudarat, wajib. Haram dia tak akhir kan. Lepas tu kalau dia semaya dengan keadaan mulah perut tu, tak makruh tu atas dia. Tak makruh atas dia. Atas dia tak makruh. Atas dia tu. Atas orang hak ni. Hak uzur ni. Ke-8. Tak ada pakaian yang layak dengan dia. Misal mana? Tak ada pakaian yang layak. Pakaian yang layak bagi seorang tu. Ni masuk dalam uzur berjemaah ni. Tak ada pakaian yang layak. Ni uzur bukan syarat sah jemaah. Uzur berjemaah. Mana kalau ada dapat beberapa perkara kita sebut ni. Termasuk dalam uzur berjemaah. Mana kalau tak pergi jemaah tak apa. Mana? Syarat berjemaah kita ayat dah dulu. Bukan syarat mana faslun fi syurutil iqtida'i sihatul iqtida'i tu. Dalam fasal pada nak menyatakan berapa syarat sah iqtida' tu kan. Lepas tu tadi ada tengok dah video. Ada orang hantar video ke saya.
ada orang hantar video ke saya tentang pertanyaan Al-Fadil Ustaz Azhar kita UAI. Tanya pada orang tentang masalah orang sujud lama pada waktu apa? Sama ada waktu tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Tapi golek ni pada tahiyat akhir lah. Pemamu kata duk warok-warok sangat. Kan? Pas sujud, lepas tu imam bangunlah. Tok imam baca apa? Tahiyat. Lepas tu baca selawat. Semalam kita sebut dah. Selawat kurang-kurang dia Allahumma salli ala Muhammad tu kurang. Tu rukun. Lepas tu selawat atas keluarga. Sunat apa? Sunat aba'ah kan? Sunat aba'ah tu. Dah. Mana kalau tak selawat atas keluarga Nabi tu? Dijabarkan dengan sujud sawi. Tanda molek-molek je. Sunat aba'ah tu. Selawat atas Nabi tu. Selawat atas Nabi. Selawat atas Ali. Sunat aba'ah. Bukan rukun. Sunat aba'ah. Daripada rukun kauli. Tapi sunat aba'ah. Ada pun rukun tu selawat atas Nabi tu. Nah. Selawat atas Nabi tu rukun kauli. Lepas tu pada tahiyat akhir tu selawat di atas Ali tu sunat ab'ad. Yang jika ditinggalkan sos sembahyang tu tapi dijabarkan dengan sujud sahwi. Nampak tak? Jadi pada masalah ni kita ayat dah. Dah. Jadi pertanyaan seorang bertanya gitu, maka Al-Fadil Ustaz Azhar menjawab dengan makna kata batal. Perbuatan tu batal. Jadi kita tanggung Al-Fadil Ustaz Azhar tersalah. Tercerak tersalah lah. Sebab apa kita faham? Faham kata tersalah tu. Perbuatan tu tak batal. Tapi makruh. Nampak tak? Sebab syarat berapa syarat sah? Ikut imam 13. Tengah kata 12 dah. Salah satu dia apa dia? Iaitu tiada terdahulu makmum atas imamnya pada pihak kiblat. Satu. Lepas tu apa? Iaitu berapa? Apa dia? Apa tu? Lagi. Syarat sah lagi. Apa tu? Bang lagi. Hukum berniat. Niat. Lepas tu berhipung imam makmum pada satu tempat dah. Lagi. Apa lagi? Dan lagi tak tahu sebut. Muafakat sembahyang makmum dengan sembahyang imam pada aturan. Maka tiada sah berjemaah jika bersalahan pada aturannya. Tu. Lagi 10. Jangan makmum itu buat bersalahan dengan imam pada sunat yang jadi jahat. Apabila buat bersalahan dengan imamnya, yakni jadi batal sembahyangnya. Jika buat bersalahan dengan imamnya seperti sujud tilawah. Tu. Tu bukan sujud tilawah. Ini masalah sujud tilawah. Dah. Lagi apa lagi? Lagi apa? Ada waktu. Jangan tertinggal makmum daripada imannya dua rukun yang panjang. Rukun apa situ? Rukun fi'li. Sebagaimana sebut dalam kitab I'anah. Fa kharaja bi fi'liyaini. Apa tu? Al-qawlayani. Mana qawlayani tu? Kat tasyahudi was-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Keluar kata dua rukun fi'il. Keluar kata dua rukun fi'il tu dalam yang nak sebutlah. Iaitu dua rukun qaul. Iaitu apa? Tahiyat, tasyahud dan juga selawat atas Nabi. Jadi kalau kata makmum tu dia sujud. Imam naik baca tasyahud. Betul tak? Tertinggal dua rukun qauli, iaitu tahiyat dan selawat. Tak batal tu. Sebab dalam kitab yang nak sebut ibarat gitu. Fa kharaja. Keluar daripada kata dua rukun. Dua rukun panjang tu ialah dua rukun qauli. Maka dua rukun qauli tidak diiktibarkan.
Mana tadi dia sujud, iman naik. Iman? Iman naik. Duduk tahiyat. Dia sujud akhir tu kan. Iman naik. Maknanya tertinggal satu rukun fi'li saja. Maka tak batal. Sebab dia kata keluar pada kata dua rukun fi'il itu ya dua rukun qauli. Mana kalau tinggal dua rukun qauli tak batal. Hanya yang batalnya tertinggal dengan tidak ada uzur. Daripada iman tu iaitu dua rukun fi'li, bukan rukun panjang. Rukun pendek panjang pun kira apa tu dah. Dengan tak ada uzur. Waktu bawa batal. Jadi video tu jadi jawapan Ustaz Azhar tu Al-Fadhil tu saya tersalah ambil. Dah, tersalah ambil. Tu tak batal dah. Tak batal tu. Dua rukun fi'il, dua rukun qauli. Nah. Tinggal doa. Bahkan kalau kita uzur seperti mana? Seperti kita makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq yang kita sebut dah, lepas dah. Maka dimaafkan tertinggal daripada iman dengan tiga rukun fi'il yang panjang. Tu uzur dia panggil uzur dah. Iaitu makmum muwafiq dah. Yang lambat dah sebagainya dah. Maka tu dimaafkan, tu uzur. Hak ni syarat ikut selagi tertinggal daripada iman dua rukun fi'il. Sama ada pendek panjang, tertinggal dengan tak ada uzur. Tu bawa batal. Adapun kalau tertinggal dua rukun qauli, misal kata tadilah. Dia rukuk, dia duduk. Ini pada sujud yang kedua, bukan sujud pertama. Adapun kalau sujud pertama tu memang sungguh. Dah sujud pertama. Iman dah. Dah. Iman dah naik duduk apa? Antara dua sujud, satu rukun lah. Dia duduk sujud lagi. Lepas tu iman sujud pula kali kedua. Tak atas lagi. Iman akak kepala je daripada sujud yang kedua. Dia tak turun lagi sujud. Dia tak turun lagi sujud. Dia tak naik lagi duduk duduk antara dua sujud. Batal banyak dia. Kerana tertinggal daripada rukun fi'li, dua rukun fi'li tanpa uzur. Adapun kalau dia sujud akhir tu, dia sujud satu sujud. Iman naik duduk baca tahiyat. Tertinggal daripada iman dua rukun qauli. Maka itu tak membatalkan. Sebab ibarat kita dalam ni pun gitu juga. Pedoman pun sebut dah. Sebab Murad kata batal tu ialah dua rukun fi'il, bukan dua rukun qauli. Tu dia kata fa kharaja bi fi'liyaini, ada iaitu al-qaulayani. Keluar kata dua rukun fi'il itu ialah dua rukun qauli. Maka dua rukun qauli tertinggal daripada iman tak batal. Hanya makruh perbuatan tu makruh betul. Makruh. Dah. Makruh perbuatan tu. Makruh. Ke-8. Dah. Ke-8. Yang ni, ke-8 ni tak ada pakaian yang layak dengan dia pakaian. Dengan dia tu. Dengan dia seorang tu. Yakni gini, dobek kita tanda gini. Yakni jika dia memakai maka menjatuh maruahnya. Jika ia bukan haram sekalipun. Bukan haram sekalipun. Tapi dia pakai tu jatuh maruah dia. Bisa kata orang kayu. Tak tahu. Setengah orang. Ataupun dia seorang yang alim ulama kok. Dia pakai pakaian itu jatuh maruah dia. Ada pakaian yang jatuh maruah gitu dah. Tu tak layak, tak ada pakaian yang layak bagi kita. Masuk dalam uzur kata. Supaya hamba pakai yang layak amal lagu ni sama kain ni tiba tak ada seluar. Tak boleh. Tak layak tu. Ada luar jing. Pakai luar jing orang kepak gitu. Tak layak kata. Tak ada. Ni layak pakai yang layak kamu. Tiba-tiba tak ada besok. Ada seluar jing ketak ada seluar orang Kelantan ayat seluar bidah. Stik bidah. Cabai bidah. Orang Tina suka pakai tu. Seluar bidah je. Luar bidah ni dia pakai ketak kan gitu, kaki dia pun bidah lah gitu. Tegur saya kata semua bidah tu. Bidah, cabai bidah. Orang Tina bayi ingat dia jadi tagih apa tu. Keluar gitu, jadi tagih. Ada. Itu bayi ingat tu.
Tak tagih warna. Kalau pakai luar tu setep penuh duk punggung. Dah. Tu tagih tu. Jadi tu pakai yang tak layak. Dah. Tu lah misal gitu kan. Apa layak? Makna kalau dia pakai jatuh maruah dia. Jatuh maruah dia dah. Walaupun tak haram. Tak haram sekalipun. Tapi jatuh maruah dia. Dah. Dan jika, ni kait lagi. Mendapat ia akan menutup aurat sekalipun. Kalau pun menutup aurat sekalipun. Pakai wajib menutup aurat apa tu? Misal kata dah. Tapi tak layak pakai yang tu dengan dia. Tak layak. Sama tak? Maka seperti email lah, seperti email. Ada pakaian. Email dia ada pakaian dia, betul tak? Jubah dia kan. Tak gitu masjid-masjid tak? Tapi jenis luar. Dah baju tutup, baju lengan pendek gitu. Oi, tak layak email. Jadi jatuh maruah. Maruah ni lagi besar dah. Duduk dalam kuliah sitah. Tiap-tiap perkara hak wajib besar, maqasid syariah, kita wajib kena jaga maruah tu. Benar tak? Sebab tu salah satu tu menutup aurat ni, iaitu menutup aurat lutut hingga pusat bagi orang yang merdeka, bukan saya tu. Itu aurat dalam semayang tu. Nampak tak? Aurat dalam semayang tu apa tu? Nah. Aurat dalam semayang. Ada pun aurat di luar pada semayang, lain pula. Nah. Tak boleh kita nak keluar dengan tak ada pakai baju ke apa. Jadi fitnah dipanggil. Nah. Padahal semaya tu aurat semaya lutut hingga pusat. Nah. Itu. Ada pun luar pada semaya. Dah. Dia tilik pula tengok. Kita tubik duk tamen ni orang ramai orang tino. Pun ada anak darah, ada mau tubik gitu. Kalau badai tak sadar penuh kurak pun jadi air juga maruah. Main kurak tepek dah. Arai juga gini dah. Arai lah. Arai sebab fitnah. Tak? Dok pun kalau tidak pun perut pula boyeh gitu kata korek. Tubik perut lagu tu. Menasabah. Kita kata menasabah. Tak ada maruah abang panggil. Lepas tu pusat jelek gitu pula satu lah. Lepas tu dia akak sikit kata, dia kata aurat lutut pusat. Ya, aurat lutut pusat tu dalam semai. Masuk luar tu fitnah. Panggil li khafi fitnah. Maruah tu wajib kena jaga. Maruah kita tu. Jadi aib dipanggil. Kalau kata tak pun, apa yang jenis tubuh kata-kata, orang kata nak tengok gereh. Dia tengok kita. Pun kita tengok dia juga. Kita tengok dia gereh. Dia tengok kita gereh juga. Main kata-kata aku tu. Tu. Jadi salah satu daripada uzur berjemaah itu ialah tiada pakaian yang layak bagi seorang. Kesembilan, meninggal dengan kawan. Meninggal dengan kawan sekiranya hadir jemaah nisbah mereka yang hendak musafir tu. Ni nisbah pada orang nak musafir. Musafir mana? Musafir yang harus. Bukan musafir yang maksiat. Sebut dah syarat dia. Ada 5 syarat tu. Musafir tu. Setengah ulama bilang 3. Setengah ulama bilang 5. Mana musafir yang harus tu? Iaitu tidak musafir dengan qasad maksiat. Contoh kata musafir yang maksiat tu apa tu? Iaitu keluar seorang perempuan mengerjakan haji. Iaitu haji umrah yang sunat ataupun yang ulang iadah. Tanpa mahram dia. Itu dia panggil musafir maksiat. Tak harus dia qasar dan jamak kasmai tak harus. Musafir itu maksiat. Tengok bola boleh tengok bola. Boleh tak? Jamak qasar. Tengok bola tak ada manfaat pada agama langsung. Kalau qasar tengok bolanya tak ada manfaat pada agama. Dah. Zahir lah pada hamba lah. Tak aruh jamak qasar. Lagi kena faham pula jamak qasar ni harus hukum ni harus, bukan sunnah. Bukan wajib. Harus hukum harus. Mana buat tak dosa. Tak? Hukum harus. Atau afdal hanya afdal kalau kita tak
kalau kita musafir, sekurang-kurang musafir tu 84 mil Hashimi. 84 mil Hashimi. Lebih kurang 56 batu. Dua mahalah tu. 56 batu Malaysia ni. Kalau batu 56, kalau mil dia tu 84 mil Hashimi. Bukan 90. Ha? Bukan 97. Dia tu saya sebut 84 mil Hashimi. Mana kalau mil kita kilometernya, ni 84 mil Hashimi dalam kitab dia sebut. Maknanya kalau kilometernya lebih kurang tu lah. Lebih kurang 90 kita ambil ikhtiar 100 lah. Kalau kilometer 100 lah. Mana lebih, kalau batu 56. Ada. Kalau mil Hashimi dia panggil mil. Mil Hashimi 80 mil. 56 batu. Kalau farsahnya lebih kurang dalam 12 farsah. Tak silap. Dia sebut dalam kitab-kitab tu. Ada. Tu. Sampai gitu. Sampai di sana. Syarat ni musafir yang haru tu. Jamak qasar kita nak pergi tu. Ialah sampai mahalah kita tu. Masafatul safar tu dah. Dia panggil dah. Sampai pada tu. Baru haru. Sama syarat keduanya. Makna cukup 2 mahalah. Kalau tak cukup, tak haru juga. Yang ketiganya. Syarat yang ketiga. Nak qasar. Nak qasar ni. Nak qasar. Bukan nyamuk. Nak qasar. Nah. Iaitu apa aku dah lupa dah. Apa? Satu lagi. Ketentuan. Ta'yin. Ketentuan. Musafir tu ketentuan. Tempat tuju tu. Bukan tak ada tempat tuju. Tak ketentuan. Supaya orang hanyut. Tak tahu gimana. Ada juga. Nah. Puah tak kata cung. Sabar-sabar pakai tak ada ketentuan. Lepas tu pusing balik cung. Nah. Tak harus. Tak harus Maknanya ketentuan. Siapa kita tu sudah ketentuan. Nampak tak? Tu syarat ketiga. Tentu dah lagi mana melakon awak kerja gapo. Dah tentu dah. Dah. Tu syarat ketiga tu. Baru haru. Afdal tak lagi. Afdal kita buat tamam lagi. Serta jangan dijamukkan dia. Tapi kalau kata dah cukup syarat 3 syarat tadi apa? Tidak musafir dalam maksiat. Musafir bukan musafir yang maksiat. Lepas tu cukup 2 mahalah. Dah. Ataupun tiganya syarat dia ketentuan dah. Tempat tu, tuju tu dah. Hak tu afdal lagi. Harus kita buat, harus dah nak buat qasar harus dah. Tapi afdal tamam lagi. Serta tidak dijamukkan dia. Yang afdal mana afdal? Naik pada naik kepada salah sebut Hashimi tadi. 74 mil Hashimi. Iaitu bertepatan dengan lebih kurang adalah 56 batu. Tadi berapa? Bukan. 84 batu. Batunya 84 dah. Milnya berapa? Salah lah. Tengok kitab juga. Jangan nak tengok kitab. Tengok kitab lah. Tak ingat masalah. Mana masalah ni? Masalah duduk mana? Jamak qasar ya. Ya ayo teh. Kena tengok kitab juga Yang masalah. Ingat sebut-sebut lupa pula. Ni dengan kena duduk dengan kitab semua. Kita pasang ilmu duduk kitab bukan duduk dada. Habis tu. Ada. Salah orang lain ilmu dada perut. Ni gua nak. Duduk masalah mana? Masalah belakang kita bussalah ni. Kita busong kita umrah. Kita bussalah kita busong jima tatawwu itikaf. Duduk kita bussalah ya tengok. Jamaah solat fadilat jemaah bila rakaat tidak tarawih jemaah sunat
Sembahyang. Aqimus solah. Mana pula lupa. Iktidah Fatihah. Betul. Duduk. Tak cuba cari pula lah. Tak cuba cari pula betul. Biarlah. Tu naik lebih kita lebih kurang gini 84 sampai kepada lebih pada sampai 3 mahalah lah senang sebut. Mana seganda lagi lah. Kalau kata dua mahalah tu 100 km dah. Mana naik kepada 150 km besok. Tu baru afdal kita qasar. Baru afdal kita qasar. Harus serta afdal. Naik 150 km tu baru kita afdal, serta harus kita qasar, afdal kita qasar. Tapi mazhab Hanafi wajib dah. Kau naik 3 mahalah tu. Tak? Tapi tidak jamuk lagi betul. Jamuk belum lagi. Hanya afdal qasar, harus serta afdal qasar naik pada 3 mahalah tu. Afdal qasar serta tidak dijamukkan dia. Nampak tak? Tapi kalau nak jamuk harus dah. Harus dah. Nah. Lepas tu masalah selagi. Jemaah. Syarat jemaah selagi masalah jemaah. Syarat jemaah selagi. Syarat sah jemaah, bukan syarat wajib jemaah. Syarat sah jemaah. Hak kelimanya iaitu apa? Syarat ni apa tu? Ini masalah jemaah. Tiada mendahulu akan dia Jumaat tu, dan tiada berserta akan dia Jumaat tu oleh Jumaat yang lain. Pada mana? Pada takbiratul ihram imamnya Jumaat tu. Mana tu? Pada satu tempat, pada tempat mana yang tidak harus berbilang Jumaat. Berbilang Jumaat. Tak harus berbilang Jumaat. Faham tak? Berbilang Jumaat. Mana satu tempat tu buat berbilang Jumaat. Macam kita binjar. Binjar ni ada berbilang Jumaat ni. Itu tak ada tu. Syarat itu syarat sah Jumaat dalam mazhab Syafi'i. Macam tengok di cukar. Berapa ada? 2, 3, beliga. Cukar. Jamin. Lepas tu cukar lah tu. 3 berbilang. Kalau pandang. Kalau pandai 4 berbilang. Tak harus. Tak harus berbilang dalam mazhab Syafi'i. Syarat dia berbilang tu sama ada tiada dahulu akan dia. Makna tiada dahulu ataupun berserta. Mana kalau kita tahu masalah gini kita tahu bila masalah gini berlaku sebab syarat sah Jumaat. Hak kelimanya tak berbilang Jumaat tu mana pada tempat yang tidak harus berbilang Jumaat. Mana tempat tu dia berekeh je Bazul, berekeh. Dekat. Tak harus tu. Dia kira satu pekan. Dia kira satu pekan lah tu. Cukar kan? Satu pekan lah tu. Bubuh Melaka kan. Bubuh tak ada selang langsung ke kampung ke apa. Tu dia panggil tak harus. Bukan buat setepak je gitu. Kira mustahil buat setepak je. Waktu buat Jumaat bukan kira di masjid. Ya bukan syarat kena masjid kan. Ipa buat setepak tu. Dalam masjid tak awak tempat besar tu. Buat setepak je. Bila berbilang tak harus. Jadi bila gitu dalam mazhab Syafi'i kita, kalulah kita tahu. Macam kita saya memang gitu. Saya sini dah berbilang, dah binjar ni berbilang. Biasanya saya akan semayang i'adah balik. Saya ulang balik Zuhur. Jadi kalau kita tahu, kita dulu mana sejak binjar tu kita mayang dah dia duduk ketubuh lagi. Tak apa tu. Maknanya hak demo lah wajib. Kalau demo tahu kita dulu. Demo lah wajib kena i'adah tahu. Mana kalau kita tahu dia dulu semayang. Kita ni duduk ketubuh lagi. Kita tahu dia semayang siap dah, kita baru duduk ketubuh. Maka kita wajiblah i'adah Zuhur. Nampak? Jadi kalau tak tahu mana dulu. Ataupun serentak. Serentak. Tak tahu serentak ke ataupun mana dulu. Sunat kita i'adahkan Zuhur tu. Memang tak tahulah. Jadi ambo
Memang gitu sama lah pun. Tamu-tamu kita pergi bandar-bandar. Tak ada tempat mau starting. Macam di Bukit Amai. Siapa dia mau starting? Masjid Negara. Siapa dia mau starting? Buat syarat. Nah, lepas tu lainnya orang tak belajar sampai tu. Satu lagi syarat dia wajib berniat makmum dalam takbiratul ihram tu. Orang tak belajar ngaji, tahu tak? Sebab syarat Jumaat ni berjemaah. Kebanyakan orang tak tahu. Salah satunya syarat je wajib berniat makmum dalam takbir tu. Nah, supaya terbilang bagi orang yang mau starting. Nampak tak? Dan bagi orang yang tak terbilang ni, orang yang wajib Jumaat tapi dia tak terbilang. Orang yang bermukim kan. Dia wajib sembahyang, wajib berjumaat pada kampung yang dia dengar azan tu. Tepi kampung sikit-sikit dia dengar azan, dia wajib Jumaat, wajib tumpang. Dia tak terbilang. Dia wajib sah. Wajib berniat sebab nak iktidak, sah iktidak tu. Wajib niat dalam takbiratul ihram. Lepas tu berapa kerak orang tahu masalah ni. Jadi banyak syubhat. Nampak tak? Lepas tu saya lepas ada sembahyang Jumaat tu saya iadah sembahyang Zuhur balik. Gitu lah. Nampak gitu. Kalau tahu wajib iadah balik. Tahu. Tempat yang berbilang buat tu tahu. Tempat ni dulu. Tempat ni wajib iadah. Sebab syarat dia. Syarat kelima, tiada mendahulu akan dia dan tiada berserta akan dia oleh Jumaat yang lain. Mana? Pada takbiratul ihram. Imamnya imam Jumaat. Mana? Pada satu tempat yang tiada harus berbilang Jumaat. Tak boleh buat satu tempat. Mana satu tempat dia panggil? Satu pekan ni nama dia. Begitu ni satu tempat dia panggil. Biar. Satu tempat. Dia panggil. Bukan kampung satu tempat. Dia panggil satu tempat. Bukan satu kampung satu tempat. Pekan tu dia panggil dah. Kalau kita ni sebut apa? Dun. Dun lah dia bagi dun tu. Dun mana? Dun juga. Dun juga. So Jumaat. Bukan so saja. So Jumaat. Dun mana? Dun bijak. So Jumaat. Dun mana? Dun air putih. So. Gitu tak? Gitu dah. Kampung tu banyak tak? Kampung banyak tak? Dia kira setempat. Tak harus berbilang-bilang. Bila gitu, nak raikan kau kata tak sah ni lah. Nak raikan lah. Kau yang kata tak sah ni. Syarat Jumaat tu mesti kena tidak berbilang-bilang. Bila berbilang-bilang, tak sah. Sebab apa? Iza saqata syartun saqata masyrutun. Bila gugur syarat, gugurlah yang disyaratkan. Jadi tak tahu, kalau tahu sunatlah iadah. Kalau tak iadah makruh lah. Tapi kalau tahu sah dah, kita sah dulu, haram dah kita buat zuhur. Sebab tak ada satu hari lah. Satu hari tu 6 fardu tak ada 5 fardu je. Jadi kalau kita buat kita dah sah dah kan. Jadi kita buat pula jadi 6 fardu. Kalau kita ikutkan 6 fardu halal, haram, kufur. Lepas tu mustahak kena ngaji. Ngaji kita amal. Habis masalah. Tu dah. Lagi? Tu satu masalah ni musafir ni. Ingat musafir tu lah. Jadi musafir ni tadi sebut dah. Siapa naik lebih pada 3 mahalah, afdal kita qasar serta harus afdal. Mana selagi 2 mahalah tu harus je, tak afdal. Yang afdal ni buat tamam. Jamak tak ada tapi jamak tu harus. Ada kata K ada. Kata K ada, makna kau dhaif dalam Imam Syafi'i ada sebut. Masalah takhir buat jamak takhir. Malah nak sebut tak ingat masalah. Kena tengok kitab tu. Habis okey. Dan jika sentosa musafir seorang diri pada pihak hartanya dan bawaannya sekalipun, kalau kata royahnya setara tu sekalipun, tapi takut tinggal saing tinggal. Nisbah orang musafir ni. Dah saing tu tupai dia nak buat jamak qasar. Kita tak ada nak amal kata afdal tambang pula. Nak lah. Tapi takut dia tinggal. Tapi kalau sikit-sikit je, kalau kita musafir dia tinggal pun tak apa, kita pergi seorang pun selamat. Harta benda kita. Sekalipun setara tu, uzur dah dia panggil, uzur jemaah tu.
Tak apalah tinggal Jumaat pun tak apalah. Semaya sore pun tak apalah. Dah. Tu setara tu sekalipun. Berapa? Kerana masyaqqah. Kerana masyaqqah tu dia panggil masyaqqah tu. Berapa? Keliarannya keliarannya apa hati tu jadi liar hati tu dah. Keliarannya. Mana masyaqqah keliarannya. Biarannya jadi macam Hati jadi bimbel lah. Tak jadi tak khusyuk lah. Jadi duduk bimbel takut saing tinggal tu. Sebab dia kata apa? Sekiranya ada jemaah dah. Hak ke-9 meninggal dengan kawan sekiranya tu. Hati tu jadi liar. Duduk takut saing tinggal gitu. Ini saing tinggal ni masalah kita ni apa? Masalah kita naik bah. Tidak gitu naik bah express. Kita nak kacau Jumaah tu. Hati gua nak tebah ni tinggal tu. Auzu tu. Tak usah. Walaupun kata kalau dia tinggal sekalipun kita naik kereta lain ambil. Tak salah tak usah Jumaah. Uzur Jumaah tu. Dah tak usah. Lagi semaya kat bah tu lah. Duduk semaya biar nampak bah jelas-jelas. Semaya lah sore-sore pun dah. Beres dah, selesai dah. Ke-10 takut daripada orang zalim atas ma'asum. Ya'ni benda yang kena pelihara. Tu. Maksum, apa benda maksum? Maksum, dia nak syarah, nak hurai makna maksum tu. Apa? Yakni maksum tu. Benda yang kena pelihara daripada kemaluan. Dah. Tu dia panggil maksum. Apa kemaluan apa? Kemaluan apa ni? Apa kemaluan apa? Bukan kemaluan dari kain tu maruah. Maruah tu dipanggil kemaluan kita juga. Tanda gitu aku takut kan mungkin syarah ke esok-esok ngajar kemaluan mana tu lah. Cemek dengan helmet tu kaca. Kemaluan sini maruah dah. Benda yang kena pelihara daripada kemaluan iaitu maruah kita. Maruah kita ni kemaluan lah. Tu kita wajib kena pelihara dah. Tapi dia panggil kemaluan yang batin. Maruah ni tak nampak. Ada pun kemaluan yang zahir tu. Dari kain tu. Dan nyawa. Nyawa wajib ni. Maqasid syariah belaka ni. Dah. Dan harta. Harta termasuk maqasid syariah. Kemaluan tu, maruah tu, maqasid yang ke nombor ke-3. Tak? Nyawa tu, nombor 4. Nyawa nombor 3. Harta nombor 6. Harta tu nombor 6. Maqasid nombor 6 sekali lah kali dia jaga. Dah. Dan harta. Takut. Atau maksum ni apa? Benda hak kena pelihara daripada bayan daripada kata benda hak kena pelihara apa? Kemaluan iaitu maruah. Lagi dan nyawa. Tu benda kena pelihara juga nyawa tu kan. Lagi apa? Hak kena pelihara. Harta kena pelihara. Lepas tu haram kita buat bazir-bazir harta. Wajib kena pelihara harta tu. Wajib mana? Wajib kena cari daripada halal, belanja tempat haram. Halal betul. Kan? Haram kita cari daripada punca sumber rezeki haram, pergi belanja tempat halal. Haram juga. Setengah orang cari sumber halal, pergi belanja tempat haram. Setengah orang dapat daripada sumber yang haram, belanja tempat halal. Main judi misalnya tu. Pergi judi 3 ekor, boleh 1 juta. Siap buat main ajak kan. Ada gitu. Ustaz boleh saya. Ada setengah orang dulu main jumpa. Ustaz, boleh saya nak buat semaya ajak ni. Nak pergi kena nombor ekor. Kaca. Melimpah lah aku. Saya nak boleh dah Ustaz saya buat semaya ajak 2 kali. Nak bagi kena nombor ekor. Saya nak tikam esok. Labuk tu. Aduh ya Allah. Sebab tu lah Imam Ghazali tak bagi ajar semaya ajak apa. 12 rakaat tu. Tak boleh ajar tu lah. Dia tengok sebab orang dia tak tahu lah. Dia kira waktu hajat juga ke dia tu. Dia kena nombor ekor tu dia kira hajat ke dia. Besar tu. Saya banyak dah habis Ustaz ni. Dekat 100,000 tak kena-kena ni. Boleh tak saya nak semaya hajat Ustaz aku? Nak jawab apa masalah tu. Tak boleh, haram. Haram. Buat semaya hajat tu ada. Haram juga. Sembahyang tu sunat tapi kosak kerana untuk perkara yang haram tu haram dah. Tu misal kata tu. Tu. Tapi kena ke dia nombor ekor tu. Buat belanja siapa? Buat belanja anak bini. Halal tak? Buat belanja anak bini? Halal. Tapi sumber haram. Tu wajib kena jaga juga. Haknya sumber halal belanja tempat halal dah. Tu harta. Jadi
keluarlah sekalipun benda tu misal kata mana royoh kata harta banyak mana tu dobek harta wajib kena jaga walaupun RM1 dobek gitu royoh kata dia walaupun RM1 besok RM1 pada huruf ni besar tak besar kan RM1 besar mana tak besar budak sekolah tak sia-sia walaupun setara tu wajib kena jaga tanda gitu dah dobek gitu harta tu banyak setara mana seria kalau tak jaga tak apa kah? Ada seria pun. Walau sekalipun benda seria. Dah. Sikit lah mana sikit dah. Walaupun harta tu sikit sekalipun. Keluarlah kafir harbi. Keluarlah kafir harbi. Dan murtad. Dan yang meninggal semayang. Dan yang zina. Yang muhsan. Apa dia makna keluarlah kafir harbi? Keluarlah kafir harbi. Keluarlah kafir harbi. Apa kafir harbi ni? Kafir harbi tak masuk dalam benda yang maksum. Benda yang kena pelihara tak? Tak masuk. Kafir harbi tak masuk dalam benda yang kena pelihara. Faham mana? Kafir zimmi maksum. Sebab tu tak boleh. Sebab tu tak boleh. Kita menyakiti kafir. Kafir zimmi lah. Tapi kalau dengar daripada hadis Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan membunuh manusia. Manusia mana Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ni kalau pakar sahih hadis lagu ni ya. Ada. Nampak tak? Habis sebelah kerak belakang. Kalau pakar sahih hadis. Betul. Ni tak payah ni. Dia pakai sahih hadis ni. Habis pergi putus kubur orang ni. Bahasa tak reti ni panggil. Kita Nahdlatul Ulama Malaysia mengutuk keras perbuatan ni. Perbuatan yang tak reti nak meraihkan khilaf. Tak tahu ulama sebut apa ni. Kita kutuk keras perbuatan ni. Keji sangat ni perbuatan ni. Ulama ayat sebut dah. Ulama berkhilaf tentang haram harus dia. Bahkan kalau tanah sendiri lepas tu kubur tu kubur para wali pula, nabi-nabi, orang-orang soleh. Yang boleh diberziarah, bertabaruk dengannya. Harus buat binaan. Tahu tak? Harus. Mana? Harus. Hukum harus. Tapi dia pergi kullu bid'ah dalalah tu. Tu siapa putus tu? Lagu tu kalau pegang sahih hadis lagu tu dah. Habis. Tengok itu hadis tu dia ada umum khusus tu. Umum khusus. Sebab apa? Dalam hadis Nabi lain, dalam hadis lain Nabi sebut. Man adda zimmi faqad adani. Wa man adani faqad adkhalahu Allahu nara. Tengok. Man adza zimmi. Siapa-siapa yang menyakiti zimmi ya. Siapa-siapa yang menyakiti kafir zimmi. Faqad adzani, sesungguhnya dia menyakiti aku. Nabi sallallahu kata dah. Lepas tu wa man adzani adkhalahu Allahu nara. Memasuklah oleh Allah akan ada finnar. Ai finnar dalam neraka. Memasuk Allah Taala akan dia akan neraka. Ai finnar dalam neraka. Orang masuk dalam neraka. Orang yang menyakiti kafir zimmi. Sini tu kata. Sebab apa? Kafir harbi yang maksum. Yang tak terpelihara. Tahu tak? Mana benda benda yang kena pelihara. Tak termasuk dalam benda yang kena pelihara. Kafir mana? Kafir harbi. Atau ada pun kafir zimmi. Masuk dalam benda yang kena pelihara. Pelihara apa? Harta dia, darah dia. Apa tu? Keluarga dia kena pelihara. Sebab tu faham situ mana? Hadis situ mana? Nabi kata situ. Hadis tu yang diperintahkan aku bunuh manusia tu. Manusia mana? Harbi. Yang harbi mana? Harbi. Dia panggil. Kalau kita mengaji ilmu asbabul wurud. Sebab tu sebab waridnya hadis. Kok Nabi berkata itu? Sebab Nabi bersabdaan Nabi tu waktu Nabi perang. Nabi perang dengan harbi. Jadi tu hadis tu dalam masa perang. Jadi aku diperintahkan membunuh manusia. Manusia mana? Manusia dalam kawasan perang tu. Ada pun hak luar pada kawasan perang. Tak boleh.
Tak boleh. La ikraha fid din. Allah Taala kata tak ada paksaan dalam agama. Tak ada. Lepas tu suruh bunuh tu manusia. Siapa dia mengucap? Dalam perang tu. Dalam perang tu, kalau mu tak ucap, bunuh. Dah. Ada pun sini, dia termasuk dalam benda maksum. Ada. Dia reti kata. Dia pukul kata habis. Tak reti kak. Dia pukul habis kata. Meh kubur-kubur tok wali putus ke dia. Bahasa perangai perut huduh ni, busuk lagi. Ada. Malulah kata kita ni negeri Serambi Mekah buat perangai lagu tu. Ada Wahabi sok pun tak ada ekstrim lagu tu. Ada Wahabi ni dia ekstrim. Dia ekstrim sangat. Itu masalah. Dia gamak suruh keluarga dia pergi report biar higap belaka. Supaya apa? Kita pun biasa juga jadi Wahabi ni. Memang perangai lagu tu. Kita dulu lagu tu kok lu. Kita pakai zahir-zahir gitu kok. Orang kafir najis ni. Pakai hukum zahir orang kafir najis tak boleh naik atas masjid. Tak boleh naik atas masjid. Mungkin najis. Innal musyrikin najisun. Orang sebut itu. Najis. Tak boleh. Dulu pakai zahir gitu. Walha ulama sebut kata najis tu apa? Iktiqah dia. Dia disumpah seperti najis. Iktiqah dia, akidah dia. Mensyirikkan Allah tu semua najis. Ada tu badan dia, tak najis. Tak apa. Naik gila naik pun. Batu benda. Alah. Jangan buat syadik, jangan buat taksub sangat kau kita ni. Ngaji we faham molek ke? Ngaji pula kita kena tengok ulama yang muktabar. Ada pun Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim tak muktabar. Benar? Walaupun ada benda dia boleh pakai. Tapi yang waliknya dia banyak menyalahi syazun. Menyalahi dengan ijma' ulama. Banyak. Maka Ibn Taimiyah, anak murid Ibn Qayyim Al-Jauziyah tak muktabar. Bila tak muktabar, tak boleh kita ikut. Ada. Mantal ikut pun tak boleh kita nak pakai fatwa dia. Untuk buat hukum. Tak boleh. Nak pakai buat hukum yang muktabar. Ulama muktabar. Pak mazhab ni. Pak muktabar. Ni. Ni muktabar. Ikut ni. Barulah tak pecah belah. Tak beda. Regi sekarang bayar. Ayat gajah rimau tu. Ada. Tak reti. Dah lah. Bapak tobat lah. Kita pun balik dah. Balik kembali tu. Ada. Podemo buat dulu. Jadi habis nyusuh orang jadi. Habis katok belakang lah TV-TV di rumah tu senang. Ada. Tapi TV kat besar. TV rumah. Ada. Dah maksiat kat TV tu. Dia kata lah. Katok habis lah. Bina tak katok. Kau besar beli. Kau tu brand baru. Kau dia beli. Baik rumah aku tak ada TV. Nak amal sunnah sangat dah. Betul-betul. Ni dok TV rumah besar main. Kau besar, kau tu 14 je kau beli. Kau nipis beli. Tak? Telefon katok habis sebenarnya. Lupa tu. Melalaikan belakang tu. Waflah belakang. Ada nak warak sangat ikut sunnah sangat. Dah. Ni ikut molek itu masalah. Kita nak bahas masalah apa? Sebut sikit lagi masalah Sayyidi semalam. Gitu juga saya Sayyidi kan. Nama tak wi kat tu. Ni wi apa belakang? Tak wi. Tapi kata dia kata bid'ah. Pakak paling besar. Bid'ah. Hak bid'ah tu masalah dibuat mari hadis maudhu' tu. Hadis maudhu'. Buat mari hadis maudhu' mana? La tusayyiduni fi shalah tu. Jangan mu kata sayyidi akan aku dah semaya. Jangan. Tu hadis maudhu' tu. Para bujah kita hadis maudhu'. Lepas tu buat mari hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Kita tengok balik masalah sayyidi dah. Masalah sayyidi kan Nabi ayat dah alaikum bisunnati. Lazim tetaplah kamu di atas sunnah aku. Lepas tu lagi wasunnatil khulafa'i rasyidin. Dan sunnah khulafa' rasyidin. Sunnah ni bukan seperti Nabi. Hak Nabi katakan. Ada hak Nabi ayat tu. Ada sunnah selepas pada aku ada sunnah lagi iaitu sunnah khulafa' rasyidin. Sahabat aku. Al-Mahdi yang dapat tunjuk. Ya. Sayyidina Umar sendiri baca. Sayyidina Umar baca Sayyidi dalam semayang. Nampak? Sayyidina Umar baca. Nampak?
Jadi, nak kata apa? Nak kata Sayyidina Umar tu buat bid'ah ke? Orang tanya, bapa mu Sayyidina Umar mu buat? Adakah Nabi ajar gini? Sayyidina Umar jawab kata, aku beradab dengan Nabi SAW. Aku beradab dengan Nabi SAW. Sebab tu Imam Syafi'i ambil perkataan Sayyidina ni Umar Khattab ni siapa? Termasuk dalam kata wasunnatul khulafa rasyidin. Termasuk dah dalam kata Nabi. Ada. Peganglah kamu dengan sunnah aku dan sunnah khulafa rasyidin. Itu makna Nabi telah bagi telah bagi ijazah dah, kebenaran bagi dah. Ya, sunnah sahabat akan tu. Ya, sunnah aku lah tu. Mana? Lapu ijadah tu. Jadi, Ibnu Umar buat. Umar Khattab baca. Atas jalan apa? Dengan jalan adab. Beradab dengan Nabi tu. Nampak tak? Tapi dia kata bid'ah. Tak cukup dengan tu. Dia mak ayah dia. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Ibnu Umar pun masuk neraka. Walha. Ada? Umar buat. Jadi gitu. Patutlah kena faham masalah bid'ah ni. Bid'ah ni bukan hukum. Nabi sebut je. Nabi tak ayat takrif. Takrif dia kena duduk atas 5 hukum dalam mazhab Syafi'i. Atas 5 hukum tu. Tak? Itulah. Habis. Nak bahas panjang lagi. Sekat tu dulu. Mengatuk dah. Berhentilah cari stesen. Ke mana? Tu keluarlah. Keluar kata keluarlah. Iaitu apa? Benda yang maksum. Benda yang tidak kena pelihara. Apa dia tu? Kafir harbi. Kafir harbi tak kena pelihara. Dan murtad. Orang murtad tak kena pelihara. Dan yang meninggal semayang. Orang tinggal semayang 5 waktu. Tak kena pelihara. Tapi tak murtad. Itu tak mulia. Dia panggil sebab apa? Tak mulia pada syarak tu. Tak kena pelihara tu. Dan yang zina. Orang zina kita juga. Tak kena pelihara. Zina mana? Zina muhsan. Dia zina muhsan. Apa dia zina muhsan? Mana sebut dalam ayat tu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah tu. Tu. Mana zina muhsan tu? Mana orang lelaki, perempuan yang sudah merasai persetubuhan daripada nikah yang halal dah. Tu dipanggil zina muhsan. Ni tak masuk dalam maksum. Mana tak masuk dalam benda yang kena pelihara ni. Dan harta-harta mereka itu. Harta-harta mereka itu mana? Harta kapal habis. Harta orang murtad. Harta orang tinggal semayang tu. Tarkus solah tu. Solatul maktubah. Harta orang berzina tu. Tak masuk dalam benda yang maksum. Makna yang kena pelihara tu. Tak? Maka takut orang zalim atas yang tersebut tidak uzur. Tak uzur. Maka takut orang zalim atas yang tersebut tidak uzur. Atas yang tersebut siapa? Atas mereka yang sebut tadi. Siapa tu? Kafir harbi. Murtad. Dah. Orang zina. Ni tak uzur ni. Dia takut pada orang zalim pun dia tak ada uzur. Dah. Kesebelah takut pada habas tuan hutang. Habis. Berhenti situ dulu. Banyak topik ampun yang tak ada nak baca. Semulalah baca semula minggu depan insya-Allah kalau panjang umur InsyaAllah. Topik banyak. Zina mahzun. Zina muhsan. Muhsan baca muhsan. Iaitu yang telah merasai persetubuhan dengan nikah yang halal. Mana orang nikah dah lah, orang pernah nikah, janda lah, janda ngeduduk lah kan. Dia berzina kan. Tanda gitu takut tak payah lagi. Kadang-kadang pernah kahwin dia pernah kahwin dah. Tu dipanggil zina muhsan. Kalau tak pernah nikah, anak dara teruno dia berzina. Tu dia panggil ghairu muhsanin. Hatu masuk tu. Hatu masuk. Masuk dalam benda yang kena pelihara. Tengok. Itu syarak. Itu syarak. Tak? Kalau ikut bodoh-bodoh zina juga dia tu. Ada katok lagi dah. Ada. Wallahu alam. Lepas tu hamba baru ni pergi kuartel, tak semaya dia masjid tengah bandar. Siapa dia mustati tengah bandar? Ada mustati ke?
kerja belakang. Oh, kerja belakang. Tak maaf pula kerja. Dia syarat so. Betul semaya. Kalau semaya, i'adah balik. I'adah tu. Ra'i, i'adah tu. I'adah. Tapi kena niat i'adah lah.